Anda tunggu semangat datang baru nak bergerak. Maaf cakap lah, mungkin sampai tua pun anda masih menunggu. Ramai usahawan stuck bukan sebab gagal, tapi sebab terlalu tunggu mood nak datang. Syamsul, aku tak ada mood. Aku dah tak semangat. Aku penat. Saya pernah dengar semua ni dan saya pun pernah rasa. Tapi satu benda yang saya belajar, semangat tak datang pada orang yang duduk tunggu. Semangat hanya muncul waktu anda paksa diri buat sesuatu. Walaupun anda rasa nak rebah. Anda ingat orang yang berjaya ni hari-hari ada semangat ke? Taklah bos. Kadang-kadang mereka pun penat. Kadang-kadang mereka pun down. Tapi mereka ada satu benda yang ramai orang tak ada. Mereka ada disiplin. Mereka buat walaupun tak rasa nak buat. Mereka gerak walaupun tak tahu apa nak jadi. Mereka live walaupun dalam hati ni berperang. Tindakan akan cipta momentum. Momentum akan cipta hasil. Hasil akan cipta semangat. Jadi kalau hari ini anda rasa malas, tak semangat, nak berhenti, jangan ikut perasaan. Bangun, gerak, buat satu benda yang kecil. Tak kisahlah apa pun, yang penting gerak. Pergi siram pokok bunga pun tak apa. Saya tahu ramai yang tengah sesak sekarang. Tapi saya nak ingatkan, yang kalah bukan orang gagal. Yang kalah ialah orang yang tak gerak langsung. Follow saya untuk tip hari-hari macam ni. Kalau anda rasa post ini boleh jadi tamparan lembut untuk kawan anda yang tengah hanyut, tolong share. Esok saya nak share tentang ramai orang yang down sebab hutang. So, cara tarik nafas balik dan kembali fokus.